Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Naomi Fakira binti FAE daripada option Bahasa Melayu 1 ambilan Ogos 2024 Julai 2028. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang bahan bantu mengajar bagi subjek seni dan bahasa bagi pendidikan sekolah rendah. Saya memilih DSKP daripada tahun 4 iaitu standard kandungan 4.2 menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera. Yang kedua, standard pembelajaran menyanyikan lagu mengikut irama lagu rakyat dan menjelaskan maksud lirik lagu tersebut. Saya menghasilkan satu wow bulan yang besar bagi bahan bantu mengajar saya untuk mengajar di kelas. Untuk memberikan penerangan kepada murid, saya meletakkan beberapa sejarah kebudayaan wow bulan di negeri Malaysia pada bahagian hadapan ini. Beberapa sejarah seperti fungsi wow bulan, bagaimana wow bulan itu dijadikan, dan evolusi wow bulan, dan sejarah lain tentang wow bulan pada hadapan ni. Tujuan saya meletakkan sejarah-sejarah ini adalah bagi memberi pendedahan kepada murid tentang ilmu pengetahuan tentang wow bulan ini, yang wow bulan, kebudayaan wow bulan di negara Malaysia, untuk memberikan pendedahan kepada mereka. Seterusnya, setelah kita menerangkan sejarah-sejarah wow bulan ini kepada murid, saya akan mengajak murid untuk menjalankan aktiviti menyanyi lagu wow bulan. Lagu rakyat yang saya pilih untuk dinyanyikan ialah wow bulan itu sendiri. Wow bulan oleh Didi and Friends. Ini adalah lirik-lirik lagu wow bulan yang saya pilih untuk dinyanyikan di dalam kelas. Saya letak di sini sendiri agar murid-murid dapat membaca lirik lagu tersebut dan memahami lirik lagu tersebut untuk bagi murid mampu menjelaskan maksud lirik tersebut pada akhir kelas nanti. Di sini kita boleh lihatlah lirik lagunya. Ewa bulan, ewa bulan, ewa bulan teraju tiga. Okey, inilah lirik-lirik lagu wow bulan yang saya pilih. Setelah nyanyikan lagu, saya akan memberi murid wow mini ini sendiri, iaitu kita dapat lihat di sini murid akan akan melakukan aktiviti yang bertepatan dengan standard pembelajaran, iaitu menjelaskan maksud lirik lagu tersebut dengan menulis. Pada wow mini ini, kita dapat lihat wow mini ini ada tentang lirik lagu yang dipilih antara yang di sini. Kemudian murid tuliskan maksud lirik lagu yang dipilih daripada lirik lagu tersebut dan nilai murni lagu tersebut, nilai murni daripada lirik lagu tersebut yang dipilih. Kemudian adalah nama murid di sini. Contohnya, terbang tinggi di pantai, rajin belajar setiap hari agar cepat menjadi pandai. Okey, murid letakkan lirik lagu itu di sini dan maksud lirik lagu tersebut adalah tentang sikap rajin kita belajar akan menjadikan kita orang berilmu dan lebih bijak. Lepas tu nilai murni ialah rajin di sini. Dan pada akhir kelas nanti, saya akan minta pelajar murid-murid tersebut untuk membentangkan lirik lagu yang mereka pilih dan mereka akan menampal wow ini pada bahagian belakang ini sendiri. Di bahagian belakang yang boleh kita nampak ialah bahagian wow makna. Apa itu wow makna?
iaitu makna-makna yang telah dituliskan oleh murid pada wow mini ini sendiri. Mereka akan membentangkan tentang makna-makna yang mereka dapat dan nilai-nilai murni yang mereka dapat dan tampilkan di sini sebagai refleksi. Okey, kita boleh lihat macam ni lah tampal sini. Inilah hasilnya kalau dah murid-murid dah menulis tu. Jadi standard pembelajaran dan standard kandungan kita adalah selari dengan aktiviti yang kita adakan pada bahan batu mengajar yang saya sediakan ini. Murid dapat menghayati keindahan, kesantunan bahasa dalam sastera serta menyanyikan lagu mengikut irama lagu rakyat pada lirik tersebut dan menjelaskan maksud lirik tersebut pada bahagian wow makna. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.